Amsal bab 22. Nama baik patut lebih didambakan daripada banyak harta, dihargai orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin mempunyai kesamaan, Tuhan yang menjadikan mereka semua. Orang yang bijaksana melihat bahaya lalu bersembunyi, tetapi orang betul-bendul berjalan terus lalu menderita akibatnya. Ganjaran atas sifat rendah hati dan takut kepada Tuhan ialah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan jerat ada di jalan orang yang menyeleweng, tetapi sesiapa yang memelihara nyawanya menjauhi semua itu. Didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari laluan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, dan si penghutang menjadi hamba kepada si pemiutang. Sesiapa yang menyemai kezaliman akan menuai kesia-siaan, dan rotan amarahnya akan binasa. Orang yang murah hati akan diberkati, kerana dia berkongsi makanannya dengan orang miskin. Usirlah si pencemooh, maka pertengkaran turut pergi, dan berakhirlah pertikaian serta kutukan. Sesiapa yang menyukai kesucian hati dan santun bicaranya akan menjadi sahabat raja. Mata Tuhan memelihara pengetahuan, tetapi dia memusnahkan kata-kata si pengkhianat. Kata si pemalas, "Ada singa di luar, aku akan dibunuhnya di tengah-tengah jalan." Mulut si perempuan penzina sebuah jebak yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan jatuh ke dalamnya. Kebodohan melekat dalam hati anak-anak, tetapi rotan didikan akan dinyahkan daripadanya. Sesiapa menindas orang miskin untuk memperkaya diri atau memberikan hadiah kepada orang kaya, hanya akan menderita kemiskinan. Pasanglah telingamu dan dengarlah kata-kata orang bijaksana. Perhatikan pengetahuanku, kerana akan menyenangkan jika itu engkau memegang teguh dalam hatimu, dan jika semua itu tersedia pada bibirmu, supaya kepercayaanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, ya kepadamu. Bukankah aku telah menuliskan kepadamu 30 pepatah, yaitu nasihat serta pengetahuan, untuk mengajar kamu kata-kata yang benar dan dapat dipegang, sehingga engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada orang yang menyuruhmu. Jangan rompak orang miskin kerana dia tidak berdaya, dan jangan hancurkan orang yang tertindas di sidang pengadilan, kerana Tuhan akan membela perkara mereka, lalu merampas orang yang merampasi mereka. Jangan bersahabat dengan pemarah, atau bergaul dengan orang yang panas baran, supaya jangan engkau meniru tingkah lakunya, lalu jiwamu terjerat. Jangan menjadi orang yang menaja jamin, yang menjadi penjamin bagi hutang orang lain. Jika engkau tidak mempunyai apa-apa pun untuk membayarnya, mengapa tempat tidurmu harus diambil daripadamu? Jangan pindahkan batas tanah lama yang ditetapkan oleh para leluhurmu. Adakah engkau memperhatikan orang yang mahir dalam pekerjaannya? Dia akan menghadap raja-raja, bukan berdiri di hadapan orang bawahan. Amsal bab 23. Apabila engkau duduk makan dengan seorang penguasa, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di hadapanmu. Tempatkanlah pisau pada lehermu jika engkau seorang yang rakus. Jangan ingini makanannya yang sedap, kerana makanan itu tipuan. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Jadilah bijaksana dan batalkan niat sedemikian. Jika kau pandang sekilas, kekayaan itu lenyap, kerana pasti akan bersayap lalu terbang ke langit seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir, dan jangan ingini makanannya yang sedap-sedap, kerana dia seperti orang yang selalu menghitung-hitung dalam hati. Katanya kepadamu, "Makanlah dan minumlah," tetapi hatinya tidak tulus terhadapmu. Sepotong yang telah kau makan akan kau muntahkan, dan sia-sia sahaja kata pujianmu yang manis itu.
Jangan berkata-kata di telinga orang bodoh, kerana dia akan menghina kata-katamu yang bijaksana. Jangan pindahkan batas tanah lama dan jangan masuki ladang anak-anak yatim, kerana penebus mereka kuat dan dia akan membela perkara mereka melawanmu. Arahkanlah hatimu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan enggan menertibkan anakmu, walaupun engkau memukulnya dengan rotan, dia tidak akan mati. Engkau memukul dia dengan rotan dan rohnya engkau selamatkan daripada alam barzak. Hai anakku, jika hatimu bijaksana, hatiku juga gembira. Batinku pun bersukaria ketika bibirmu berkata perkara benar. Janganlah hatimu menaruh hasad dengki terhadap orang yang berdosa, tetapi takutlah kepada Tuhan selalu, kerana sesungguhnya ada masa depan dan pengharapanmu tidak akan putus. Dengarlah, hai anakku, dan jadilah bijaksana. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Jangan berada bersama-sama pemabuk atau orang yang rakus makan daging, kerana peminum dan orang yang rakus menjadi miskin, dan rasa mengantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarlah ayahmu, dia yang berolehmu, dan janganlah menghina ibumu pada masa tuanya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Peroleh juga kebijaksanaan, didikan, dan pengertian. Ayah orang benar akan sangat gembira. Orang yang memiliki anak bijaksana akan bersukacita kerananya. Biarlah ayah dan ibumu bersukacita, dan biarlah dia yang melahirkanmu bersukacita. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, dan biarlah matamu menyukai jalan-jalanku. Kerana mulut perempuan lucah adalah lubang yang dalam, dan perempuan penzina ialah sumur yang sempit. Bahkan dia menunggu seperti penyamun, dan menambah jumlah pengkhianat dalam kalangan manusia. Siapa sengsara? Siapa menderita? Siapa berbantah-bantah? Siapa yang mengeluh? Siapa luka tanpa sebab? Siapa yang merah matanya? Mereka yang berlengah-lengah dengan air anggur, dan yang pergi mencari air anggur campuran. Jangan lirik air anggur ketika merah warnanya, meskipun berkilau-kilauan di dalam gelas, dan akan dengan lancar mengalir masuk. Pada akhirnya, air anggur itu memagut seperti ular, dan menyemburkan racun seperti ular berbisa. Matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan fikiranmu mengutarakan hal-hal yang kacau. Engkau akan seperti orang yang berbaring di tengah laut, seperti orang yang berbaring di puncak tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukulku, tetapi aku tidak kesakitan. Orang memalu aku, tetapi aku tidak merasakannya. Bila aku akan bangun, aku akan mencari air anggur lagi. Amsal bab 24. Jangan iri hati terhadap orang yang jahat, dan jangan ingin bergaul dengan mereka, kerana hati mereka memikirkan keganasan, dan bibir mereka membicarakan kejahatan. Dengan hikmah rumah dibina, dan dengan pengertian dikukuhkan. Dengan pengetahuan, bilik-bilik dipenuhi dengan segala harta yang berharga dan indah. Orang bijaksana memiliki kuasa, dan orang yang berpengetahuan memantapkan kekuatan. Kerana dengan bimbingan engkau dapat berperang, dan jika banyak penasihat, ada kemenangan. Hikmah terlalu tinggi bagi orang bodoh. Tidak berani dia membuka mulutnya di sidang pengadilan. Sesiapa merancang kejahatan akan disebut dalang. Rancangan yang bodoh adalah dosa, dan pencemuh adalah kekejian bagi manusia. Jika semangatmu lemah pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Lepaskanlah mereka yang ditawan untuk dibunuh, dan tahanlah mereka yang terhuyung-huyung menuju pembantaian. Jika engkau berkata, Sungguh, kami tidak tahu hal itu. bukankah dia yang menguji hati memahaminya? Bukankah dia yang memelihara nyawamu mengetahuinya? Bukankah dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya?
Hai anakku, makanlah madu, kerana itu baik, dan titisan madu manis dari sarang lebah manis untuk dikecapi. Ketahuilah bahawa demikianlah hikmah bagi jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan lenyap. Jangan membidik kediaman orang benar seperti orang durjana. Jangan rosakkan tempat tinggalnya. Walaupun orang benar jatuh 7 kali, dia akan bangkit lagi. Tetapi orang durjana dimusnahkan oleh malapetaka. Jangan bersukaria ketika musuhmu jatuh, dan janganlah hatimu gembira ketika dia tersandung, supaya jangan Tuhan melihat hal itu dan berasa tidak senang, sehingga dia memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan sebal hati kerana orang yang berbuat jahat, dan jangan iri hati terhadap orang yang durjana, kerana tidak ada masa depan bagi orang yang jahat, dan pelita orang durjana akan padam. Hai anakku, takutlah kepada Tuhan dan Raja, dan jangan bergabung dengan para pemberontak, kerana kedua-duanya dapat menimbulkan bencana dengan tiba-tiba, dan siapa yang tahu kemalangan apa yang datang daripada kedua-duanya. Ini juga pepatah-pepatah orang bijaksana. Tidaklah baik bersikap berat sebelah dalam pengadilan. Sesiapa yang berkata kepada orang durjana, Engkau benar, dia akan dikutuk oleh umat dan disumpah oleh suku-suku bangsa. Tetapi sesiapa menegur orang durjana itu akan disukai, dan berkat melimpah akan datang ke atasnya. Sesiapa memberikan jawaban yang tepat, seperti memberikan ciuman di bibir. Aturlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah ladangmu, kemudian baru bina rumahmu. Janganlah menjadi saksi terhadap jiranmu tanpa alasan, atau memperdaya dengan bibirmu. Jangan berkata, sebagaimana dia berbuat atasku, akan kubalas setimpal atasnya juga. Aku membalas orang selaras dengan perbuatannya. Aku lalu di ladang seorang pemalas, serta berdekatan kebun anggur seorang yang kurang akal. Lihatlah, duri tumbuh di seluruh tempat itu, permukaan tanahnya diliputi jelatang, dan pagar batunya telah roboh. Aku memandangnya dan merenungkan hal itu. Aku melihatnya, lalu mengambil iktibar. Tidur sebentar, mengantuk sebentar, lipat tangan sebentar untuk berbaring. Maka kemiskinan mendatangimu seperti pencuri, dan kesempitan seperti orang bersenjata.